Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal tetamu Allah yang dimuliakan. Apabila tuan-tuan puan daripada Madinah ataupun daripada Malaysia, bas tuan-tuan puan telah pun tiba di hadapan hotel Mekah Al-Mukarramah. Nanti ada petugas tabung haji akan naik dalam bas menyampaikan sedikit taklimat. Jadi tuan-tuan puan kena sabar, jangan cepat nak turun daripada bas, dengar dulu taklimat dalam tempoh 5 ke 7 minit. Ringkas saja. Antara isi kandungan taklimat tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan telah selamat tiba di kota Mekah. Nama hotel kita ialah Abraj Janadriyah contohnya. Jarak hotel ke Masjidil Haram lebih kurang 900 meter. Sekarang jam waktu tempatan pukul sekian-sekian. Kemudian bagi tuan-tuan puan yang belum solat contohnya solat isyak. Bagi tuan-tuan puan yang belum solat isyak, solat dalam bilik hotel masing-masing. Pintu bilik telah pun dibuka. Selepas ini tuan-tuan puan boleh naik ke bilik dan terus berehat. Beg bagasi tuan-tuan puan telah pun diletakkan di tingkat penginapan masing-masing. Selepas ini tuan-tuan puan boleh turun ambil beg hand carry terus ke lift naik ke bilik masing-masing dan petugas kami akan edarkan kupon makan untuk tuan-tuan ambil makanan pagi, untuk ambil makanan tengah hari. Makan pagi tak disediakan. Makan tengah hari dan juga makan malam untuk jemaah muassasah hanya disediakan makan tengah hari dan makan malam saja. Nanti akan ada kupon. Jadi tuan-tuan puan ambil makan berdasarkan kupon tu nanti. Tuan-tuan puan, yang penting tuan-tuan kena dengar taklimat pukul berapa tuan-tuan puan kena berkumpul semula di lobi. Tuan-tuan puan dikhendaki berkumpul semula di lobi pada sekian-sekian masa, siap dalam keadaan berwudu. Wanita pastikan menutup aurat, pakai stokin. Tuan-tuan puan akan dibawa ke Masjidil Haram untuk selesaikan umrah bagi mereka yang buat haji tamattu' dan untuk selesaikan tawaf qudum dan sa'i haji bagi mereka yang buat haji ifrad. Jadi taklimat ini akan disampaikan di dalam bas. Tuan-tuan puan dikhendaki mendengarnya dengan teliti. Yang paling penting pukul berapa tuan-tuan puan kena berkumpul semula di lobi. Ya, tuan-tuan dikhendaki berehat dahulu. Mungkin diberi masa 1 jam, 2 jam, 3 jam bergantung kepada tempoh yang diberi oleh petugas tabung haji. Ya, jadi tuan-tuan dengar pukul berapa tuan-tuan dikhendaki berkumpul semula di lobi. Patuhi masa yang ditetapkan. Nanti petugas tabung haji akan bawa tuan-tuan beramai-ramai menuju ke Masjidil Haram untuk selesaikan umrah bagi mereka yang buat haji tamattu' dan selesaikan tawaf qudum dan sa'i haji bagi mereka yang buat haji ifrad. Itu saja tips yang dapat saya kongsikan pagi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.